Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bacaan buku Nasihat Za'ba kepada Orang Melayu dengan tajuk buku Perangai Bergantung pada Diri Sendiri, edisi khas pengenalan oleh Profesor Emeritus Hajah Asmah Haji Omar. Masih dalam pengenalan oleh Profesor Emeritus Hajah Asmah Haji Omar. Tajuk kecil, Penyempitan Makna Kebajikan dan Kejahatan. Dalam fahaman agama Islam di kalangan umatnya, terdapat salah tafsir dan salah faham bagi konsep-konsep tertentu. Konsep tentang sedekah yang disebut di atas itu merupakan fahaman yang sempit tentang konsep yang lebih seluas yang dimaksudkan dalam Islam. Banyak lagi konsep dalam ajaran Islam yang dipersempitkan maknanya oleh penganut-penganut Islam. Za'ba memberi penumpuan kepada makna berbuat kebajikan yang mempunyai tujuan semata-mata untuk masuk syurga di akhirat nanti. Berkaitan dengan ini adalah penyempitan makna yang diberikan kepada perkataan amal dan ibadah. Kedua-dua itu membawa makna menjalankan rukun Islam semata-mata dengan tujuan masuk syurga. Dengan itu, bagi orang Melayu, amal ibadat, kata Za'ba, hanyalah terkhas maksudnya kepada kerja-kerja untuk akhirat dan untuk mati sahaja. Tidak ada termasuk padanya sesuatu yang kena mengena dengan tujuan membaiki akhlak, membaiki laku dan perangai, membaiki kelakuan hidup, atau sesuatu untuk mengelakkan sifat-sifat keperangaian dan budi pekerti, supaya membetulkan hal ehwal kita hidup di atas panggung kehidupan dunia ini, bagi faedah dunia dan akhirat kedua-dua sekali. Penyempitan makna juga berlaku pada amal jahat, sayyiat, yang hanya diartikan sebagai kerja-kerja maksiat atau melanggar larangan-larangan agama yang membuahkan dosa dan balasan neraka. Dengan tafsiran demikian, maka amal jahat hanya terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai fahsyak dan mungkar. Padahal sepatutnya dimasukkan juga, kata Za'ba, perbuatan-perbuatan yang terbit daripada kepercayaan-kepercayaan yang hodoh dan karut, seperti memuja hantu syaitan, memuja pantai, menyembah laut dan darat, membenarkan ilmu-ilmu kebohongan yang karut, pawang dan poyang, meminta-minta kepada orang tertentu dan kepada kubur-kubur keramat, dan memohon pertolongan daripada kuasa-kuasa ghaib yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam kehidupan kita sehari-hari, ada perbuatan-perbuatan keji tetapi tidak dianggap sebagai sayyiat oleh masyarakat kita. Misalnya, kata Za'ba, bohong, mungkir janji, tamak haloba, tidak syukur atas nikmat Allah yang dikurniakan, membazirkan harta dan waktu, kedekut, kejam hati, tidak merasa belas kasihan, hasad dengki, busuk hati, dan berpuluh-puluh yang lain lagi. Za'ba menerangkan bahawa timbulnya penyempitan makna amal ibadat dan amal jahat berpokok pangkal pada dua sebab. Yang pertama ialah disebabkan salah faham tentang apa yang disebutkan kegunaan dunia dan cara menggunakan dunia bagi mendapatkan kejayaan dunia akhirat. Yang kedua ialah salah tafsir tujuan dan hikmah hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah SWT. Semuanya ini berakar pada kebodohan dan kurangnya pelajaran. Tajuk kecil, tumpuan utama 4, kejatuhan dan kepulihan umat Islam. Itu akan diterangkan oleh Za'ba dalam bab 8 bukunya.
Bab ini menyimpulkan semua yang dihurai dan dibahaskan dalam bab-bab terdahulu yang menunjukkan kejatuhan umat Islam. Menurut Za'bah, kejatuhan umat Islam disebabkan oleh kehilangan izzah, iaitu kekuasaan dan kekuatan yang patut ada dalam masyarakat Islam. Bagaimana hilangnya izzah sehingga menjadi lemah? Jawabnya ialah tidak mahu berfikir, berusaha dan berijtihad. Orang Islam tidak mahu mengambil contoh Rasulullah SAW yang mengerjakan ibadah di samping berusaha mencari nafkah dan berjuang menegakkan agama Islam. Demikian juga khalifah-khalifah besar dalam Islam. Mereka tidak pernah meninggalkan dunia dan duduk di tikar sembahyang saja. Juga, oleh kerana tidak mahu berfikir, maka umat Islam tidak berdaya melakukan perubahan dan mewujudkan pembaharuan. Berhubung dengan ini, Za'bah menyeru umat Islam supaya balik ke pangkal jalan, meninggalkan kesalahan dan kesilapan yang berlaku, dengan bertaubat kepada Allah dengan azam tidak akan melakukan lagi kesalahan dan kesilapan itu. Kesimpulan oleh Profesor Emeritus Hajah Asmah Haji Omar. Za'bah menulis karangannya ini kira-kira 80 tahun yang lalu, iaitu pada tahun 1929, sebelum Malaysia merdeka. Pengetahuannya adalah ajaran Islam, terutama sekali tentang akhlak, sangat luas dan mendalam. Dan beliau menurunkan fikirannya ini berlandaskan firman Allah SWT di dalam Al-Quran. Beliau mengupas ayat-ayat Quran yang dipetiknya itu dengan cukup jelas, dalam bahasa yang difahami oleh orang biasa pada zamannya. Mungkin bahasa yang digunakan itu ada kalanya tidak mudah difahami oleh orang zaman sekarang. Tetapi kesukaran itu hanya terletak pada perkataan-perkataan tertentu dan beberapa bentuk perkataan yang lazim diguna pada awal abad ke-20. Tetapi kedengaran aneh bagi zaman sekarang ini. Apabila kita sudah membaca teksnya itu sepintas lalu, maka bacaan kali kedua menjadi mudah. Contoh-contoh yang diberikan oleh Za'bah dalam tumpuan-tumpuan perbincangannya itu betul-betul menyeluruh. Kita dapat melihat bahawa contoh-contoh akhlak dan sikap orang Melayu hampir satu abad yang lalu berterusan sehingga zaman sekarang ini. Zaman yang dikenal sebagai zaman pasca moden. Dari segi orang bertaklid buta, Za'bah banyak memberi contoh sikap-sikap tok-tok guru dan mereka yang bergerak alim ulama sesuai dengan tumpuan yang diberinya kepada pengajaran agama Islam. Gejala bertaklid buta juga terdapat dalam bidang-bidang kehidupan lain daripada pengajaran agama. Salah satu ialah dalam bidang akademik, dalam mana terdapat setengah-setengah ahli akademik yang tidak mahu berfikir lanjut daripada apa yang dipelajari mereka semasa menuntut di universiti. Lebih-lebih lagi setelah menghasilkan tesis PhD dalam bidang perkhususan mereka, apa yang ditulis dalam PhD berkenaan berdasarkan teori dan pendekatan yang wujud ketika tesis beliau itu ditulis, dibawa sehingga ke akhir hayat tanpa sebarang perubahan dari segi menambah atau memindah. Bahkan juga tidak ada tambahan kepada contoh-contoh yang diberikannya dahulu. Dan mereka enggan membaca tentang teori-teori lain, ajaran-ajaran lain. Pada hakikatnya, profesor-profesor yang mengajar mereka ingin melihat mereka menambah kepada teori dan pendekatan yang ada. Barulah ada makna penurunan ilmu dari guru kepada murid. Za'bah sendiri tidak akan marah, bahkan suka jika dia tahu bahawa pemikirannya diteliti dan dibahas oleh orang-orang sesudahnya. Misalnya dalam ilmu bahasa saja. Tentu dia suka pemikirannya dalam ejaan dan nahu bahasa Melayu dikaji, dibahas dan diperbarui oleh pengkaji-pengkaji kemudian. Berlainan dengan pendirian setengah-setengah ahli dan pengkaji bahasa sekarang yang mempengaruhi pendirian orang ramai bahawa kita tidak perlu lagi berfikir tentang nahu dan tata bahasa. Kerana lebih banyak berfikir, lebih banyak pula mazhab bahasa yang muncul. Gejala ini dilihat sebagai perkembangan yang negatif dalam ilmu bahasa. Macam ada orang komplain ketimbang.
sedangkan sekarang ini ketimbang sudah digunakan dengan berleluasa dalam masyarakat Nusantara. Pemikiran yang seperti ini membawa kepada pendirian bahawa pemikiran dalam ilmu hendaklah dipreskripsikan seperti halnya doktor mempreskripsikan ubat kepada pesakit. Jika menyimpang sedikit saja dari preskripsi itu, semakin teruklah keadaan pesakit. Pada hakikatnya dalam ilmu ketahuan yang sebaliknya itulah yang berlaku. Ilmu yang berbeku adalah seumpama si pesakit yang terkejang di katilnya dan tidak dapat bergerak walaupun sedikit. Pembekuan pemikiran bukan hanya berlaku dalam bidang bahasa tetapi juga dalam bidang-bidang lain. Masyarakat akademik di Malaysia belum memperlihatkan kebolehan membahas teori dan pendekatan secara terbuka dan mencari pembaharuan tanpa menimbulkan perselisihan emosi antara peribadi. Orang-orang yang membawa pemikiran baru atau yang meneliti semula pendapat yang sedia ada dan tidak begitu diterima dalam masyarakat, inilah yang dikatakan oleh Za'bah tidak faham firman Tuhan dalam Quran yang selalu menggerakkan kesedaran kita dengan ayat afala taqilun, tidakkah kamu menggunakan akal, dan afala tatafakkarun, tidakkah kamu berfikir. Karya Za'bah ini sungguh lama terpendam dalam simpanannya, iaitu sejak 1929. Penerbitan semula karya ini sudah ada pada tempatnya dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Malaysia masa sekarang ini. Sekian daripada Asma Haji Omar. Beliau tulis Asma Haji Omar, tapi saya perlu baca Profesor Emeritus Asma Haji Omar. Ditulis oleh beliau pada tahun 2009. Sekian, terima kasih. InsyaAllah selepas ini kita akan masuk dalam tulisan yang ditulis oleh Pendeta Za'bah. Terima kasih.